Hari ni Omel buatkan Cik Ana pasta dia yang sedap tu. Pasta apa nama dia nak? Napolitan pasta. Kita ini nak makan Napolitan pasta dia. Terus sekarang dia tengah potong bawang. Sekarang Omel potong ayam. Ini kecil-kecil lah. Macam tu. Boleh. Selalunya kita pakai sausage kan? Tapi hari ni Cik Ana nak dia buat pakai real food. So kita guna ayam. Sekarang Omel nak boilkan pasta. Okay, dah siap. Ni ayam yang Cik Ana potong. Ni ayam yang Omel potong. Omel potong comel je. Cik Ana potong okay. Ni antara bahan dia. Kita gunakan bawang putih yang banyak, sedikit cheese dan pasta. Nak tengok dulu. Sekejap. Buat kita letak apa? Tak perasa sikit. Okay, dia nak letak perasa Boleh. cube ayam boleh tak? Dia letak perasa cube ayam sebab sausage kan dia dah ada rasa. So ayam ni dia letakkan cube ayam sikit. Letak separuh nak? Cukup lah. Cukup. Masak sampai apa ni? Sampai dia brown golden. Okay, masak sampai brown and golden. Belanja juga. Okay. Macam popcorn juga. Macam popcorn. Nampaknya apa tu? Garlic dah brown dah sangat. Omel kata mungkin ni dah boleh masukkan spaghetti. Masuk semua lah. Banyak juga tu. Boleh lah ni bawa masjid bagi sesiapa. Air tu air rebusan pasta. Okey. Banyak tu tak? Tak apa, rezeki orang. Taklah, sini banyak ayam. Ayam ni sikit. Macam mana tadi tambah ayam. Sekarang nak letak tomato sauce. Dalam 2 macam tu lah. Dalam 2. 3 lah dia cakap. Sebab ni besar. Banyak. Lepas tu ni letak oyster sauce. Messy dapur. Ni letak black pepper. Mix herb. Mix herb. Last sekali letak cheese. Sepatutnya letak parmesan kan? Tapi kita orang guna je cheese yang ada kat rumah. Yang ni ada, yang ni gabungan cheddar, parmesan dengan apa tu? Mozzarella. Dia untuk pizza sebenarnya. Ni untuk pizza sebenarnya.
Tapi bolehlah Buat pakai dia ni. rasa. Dia yang best ialah pakai Parmesan lah. Okey, dah siap. Nampak macam ni simple tapi dia punya sedap dia. Omel je boleh buat. Cik Nan buat pun tak sedap. Terima kasih Omel.